Okay guys, hari ni special sikit. Hari ni aku dapat laptop baru daripada MSI. Tengok dah guys. Tak sabar nak review laptop. Sebab apa guys? Laptop ni bukan biasa-biasa guys. Luar biasa. Laptop ni nama apa tak? MSI Stealth A16 AI Plus. Nama dia guys, punya tak relax. Sebab apa? Dalam dia punya laptop ni pun tak relax guys. Sebab apa tau guys? Laptop ni datang dengan AI integration. Dan ada graphic card RTX 50 series guys. Nampak tak? 50 series dalam laptop ni. Memang beast. Jom kita tengok apa yang buat dia special guys. Alright, ni dia punya kotak daripada arah depan. Alright, kita kasi buka dulu. Kita tengok, kita nampak laptop tapi kita letak sebelah dulu. Kita tengok apa yang ada dalam ni. Sekarang ni kita nampak charger. Alright, berat juga tapi just nice punya berat. Ni dia punya manual book. Alright, para siapa yang tak tahu boleh baca lah. Alright, so kita cabut dulu daripada plastik. Tengok design dia guys. Memang sleek guys. Memang premium. Dia punya chassis aluminium. Pada belakang pun nampak nice. Dia punya airflow kita boleh nampak. Dia punya port kat belah sini, belah kiri. Belah kanan pun dia ada port. Tengok. Nampak banyak guys. Dia punya airflow, dia punya vent tu pun nice juga guys. Dia punya key semua tu memang mantap. Dia punya speaker semua dah terpapar kat depan tu. Memang nice guys. Aluminium design. Matte finish guys. Memang cantik guys. Siapa pakai laptop ni memang handsome. Jom kita tengok design dan build laptop ni, okay? Design dia memang slim, hanya 19.95mm tebal dengan berat lebih kurang 2.1 kg. Laptop ni daripada sudut belakang, daripada sudut depan, daripada sudut keypad pun cantik guys. Premium build. Laptop ni ada RGB keyboard per key. Touchpad besar. Memang puas lah touchpad ni. Laptop ni juga dilengkapi dua Type A USB 3.2 Gen 2 dan satu Type C yang boleh jadi USB 4, DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 compatible, fingerprint scanner. Yang ni security next level. Okay guys, sekarang ni kita usah dia punya display pula. Paparan dia pula 16 inci QHD Plus OLED. Refresh rate dia pula 240Hz. Warna vivid. Kali pertama aku gaming dekat laptop ni dengan screen macam ni, memang mind blowing guys. Memang aku terkejut dia punya kualiti dan sharp dan colornya guys. Sesuai untuk gaming dan editing. Screen ni support HDR True Black 600. 100% DCI P3. Lama. Memang sharp. No wonder lah bila aku gaming atau editing memang cantik guys. Guys, jom kita test audio laptop ni. Padu tak padu? Aku dah nak pergi disco ni. Sound system pun tak main-main guys. Ada 6 speaker dyno audio, 4 woofer, 2 speaker. Bass dia rasa dalam. Detail pun clear, crispy. Sekarang ni zaman AI guys. Semua nak di AI kan. Assistant pun AI. So kita tengok performance dan AI laptop ni, okay? Laptop ni guna Ryzen AI 9H X370 dengan GPU RTX 5070 Ti ditemani dengan AI Enhanced DLSS 4 teknologi. Senang faham, ia akan membuatkan gameplay hampa lebih smooth tanpa mengorbankan kualiti gameplay tersebut. Ini perbezaan bila DLSS 4 activated dan bila ia ditutup. Walaupun ia ditutup tetapi gameplay masih smooth, masih 81 FPS ke atas. Dan juga aku ada test beberapa game AAA iaitu Doom dan game racing Hot Wheels. Memang smooth guys, buttery smooth. By the way, game racing ni aku menang tau, tak kalah pun. Ada 50 NPU TOPS untuk AI dan dilengkapi dengan GDDR7. Dalam laptop ni ada MSI AI Engine. Bermaksud dia akan settingkan setting yang terbaik bila gaming dan setting yang terbaik untuk bila kita ingin online meeting, editing dan macam-macam lagi. Mengikut aktiviti yang spesifik yang apa kita lakukan. Dah macam ada personal assistant dah guys. Tak perlu pening-pening. AI ni tolong settingkan apa yang patut. Laptop ni support Copilot Plus PC. Jikalau kita buntu nak buat sesuatu, jangan risau, AI kan ada. Pening nak buat invoice, pening nak buat jadual, pening nak buat graf.
pening macam mana nak buat resume. Boleh buat recall, live caption, AI sketch to image. Jangan risau, dengan hanya sekadar tekan butang yang ada simbol Copilot Plus di keyboard tersebut. Lukisan buruk, jangan risau, dia akan cantikkan. Copilot Plus settle semua tu. MSI letak juga FHDIR webcam dengan shutter, dilengkapi dengan Windows Hello Secure Login. Lagi susah lah perompak nak access. Panas guys. Aku panas tak apa. Laptop kena zoom. Jom kita tengok cooling laptop ni macam mana. Cooling system untuk laptop ni adalah Cooler Boost 5. Ada 2 kipas dengan 7 heat pipes. Pipe design yang bercantum untuk improve thermal efficiency. Jadi walau gaming lama mana pun, suhu maintain stabil. So guys, mari kita tengok dia punya connectivity dan dia punya battery life. Macam mana, padu tak padu. Biar aku yang drain, jangan laptop yang drain, okay? Untuk connectivity, dia support Wi-Fi 7. Memang laju sebab apa, Wi-Fi rumah aku dekat bawah. Aku sekarang ni dekat tingkat atas. Connectivity tetap laju. Download Mbps dia terbaik dan upload Mbps pun okey. So, kalau aku nak gaming atau buat kerja, memang terbaik untuk aku sebagai seorang streamer dan seorang content creator. Sebab aku selalu off station, so aku perlu streaming di mana-mana saja yang aku boleh. Termasuklah editing video. Ada port USB-C full features, boleh output 8K 60Hz, bateri besar 99.9 watt, playback lebih 12 jam, fast charge 100 watt. Memang tak jadi masalah untuk aku kalau ada laptop macam ni. So guys, secara kesimpulannya guys, laptop MSI ni iaitu Stealth A16A Plus ni memang terbaik, memang mantap sangat guys. Sebab apa? Sebab dia ada AI ready, performance padu, lama, design yang premium. Memang hebat dia punya design. Kalau hampa tengah cari laptop yang future proof, inilah laptop dia. Memang wajib untuk consider untuk dapat laptop ni, okay? Link aku akan letak dekat description bawah ni. So jangan lupa usah-usah sikit, okay? Dan kalau hampa suka video macam ni lagi, jangan lupa like, subscribe dan komen apa pendapat apa tentang video kali ini. Alright? So guys, saya kat situ je and I see you dudes in the next video. Bye.